Sekarang kita nak pergi ke Stadium SSI untuk melihat JDT lawan Buriram United. Jom! Malaysia. Kita pergi ke SSI. Ni dia. Apa yang nak lalu ni? Dekat 15 minit kita tunggu ni. Dekat traffic light, siapa nak lalu ni? MJ nak lalu ke? TMJ. Ni kereta dia ni. Daripada istana ni lah, ni MJ lah. Dia punya kesihatan dia semua ni. Dekat 15 minit kita tunggu MJ nak lalu. JDT. Dah lepas. Okey, kita dah sampai ke Stadium SSI. Sini lah, depan kan? Mana? Oh, sana. Okey, kita dah sampai di Stadium Sultan Ibrahim untuk perlawanan pada malam ini. JDT menentang Buriram United. Prediction yang hari ini berapa? 1-0 pun dah, Alhamdulillah. 1-0 Kalau tanya saya, 2-1. JDT 2, Buriram 1. Misi balas dendam pada malam ini. Jom tengok. Jam menunjukkan pukul 6.23. Stadium kita nak tengok boleh masuk ke tak boleh masuk. Dia menang. Misi membalas dendam untuk Buriram United. Untuk hari ni kita ambil tiket yang special sikit, iaitu Blue Lounge untuk perlawanan malam ni. Kita nak rasa macam mana pengalaman duduk dekat Blue Lounge. Sebelah Zeus Coffee. Kita boleh masuk kat sini. Ni tidak masuk. Ha? Port ni tak boleh masuk. Tempat pegang. Hai. Tak boleh masuk? Boleh. Tapi kalau kau tak boleh. Oh, iya ke? Macam mana tu? Tak boleh ambil gambar? Boleh tapi pegang lah. Macam ni. Uish. Baik. Ini Ha? Depan boleh. Depan di bawah topok. Oh iya. Batang ni tak boleh? Ha. Kamera boleh? Kena simpan lah. Kamera boleh, rakam gambar, video boleh, tapi cuma ada batang stick ni tak boleh. Batang stick untuk GoPro, untuk apa-apa tak boleh. Batang ni. So kita kena pegang macam ni je lah. Sekarang ni kena hantar balik. Okay. Oh.
Mana-mana boleh buat. Mana boleh, janji apa? Jangan kat leher dah. Level 2. Okey. Level 2. Ini yang kita nak tengok. Okey. Thank you. Belah sana pun ada. Okey. Alright, thank you. Inilah suasana dia untuk game pada malam ini. Tak apa, kita pergi dulu. Kita pergi makan dulu. Kita pergi makan dulu. Lepas kita pergi makan, baru kita tengok game. Ya, okey. Terima kasih. Alright. Ada air panas ni air kopi saja. Kita duduk dekat Blue Lounge. Kita duduk, lepas tu ada makan tu dia akan refill sampai habis game. So bila-bila masa kita nak makan pun boleh, sampai kenyang, sampai muntah. Sekarang kita duduk kat sini. So kalau duduk kat sini dia boleh tengok jadi training. Memang terbaik. Pengalaman Blue Lounge memang terbaik. Lepas ni kita tengok game. Okay. Kita turun dekat nombor seat. Kita tengok seat kita. Wah. Dah nak start dah game. Tengok tambahan separuh masa pertama, last kali nak gol, nak ikat satu sama, tapi JDT kena 2-0. Nak buat macam mana? Kita tengok separuh masa kedua. Jom. Separuh masa pertama dah habis, 15 minit break untuk separuh masa kedua. Tapi dekat Blue Lounge ni kita boleh makan lagi, makan apa yang ada sampai kenyang. So sekarang dia ada tambahan food, mi makan mi pula, makan mi. Ingatkan satu sama tapi 2-0 tak apa. Kita untuk separuh masa yang kedua JDT perlu ambil cari 2 gol, perlu. Okay, kita makan dulu. Ni menang lah. Ni masuk menang. Sorry.
apa JDT? Comeback strong. Lepas ni pergi ke Thailand, bertahan, ambil 2-0. Lepas penalti. Okey. Lepas ni kita akan balik hotel. Lepas balik hotel, kita tidur. Itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Tetap JDT. Luaskan kuasamu Johor. Ya. 1-3. Tak apa, kalah yang bermaruah. Diorang main bertahan je tadi. Semoga comeback strong JDT. Nak turun lift no. Oh, tak boleh eh? Boleh. Boleh eh? Nak, jom. Nak ikut lift. Penuh orang. Nak turun lift. Turun tangga je. Tak, sana. Ramai. Ramai tunggu lift. Okay, terima kasih. Terima kasih.